Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Jadi untuk video kali ini, kami ingin kongsikan cara daftar akaun MySTR 2026. So, bagi sesiapa yang ingin membuat pendaftaran MySTR, semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan button lonceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Seperti yang sedia maklum, untuk STR 2026, semua penerima perlu membuat pendaftaran akaun baru melalui website MySTR. Jadi untuk langkah yang pertama, anda perlu buka Google di telefon anda. Dan kemudian di Google ini, anda perlu membuat carian, anda type je MySTR 2026. Kemudian akan keluar hasil carian ini. Anda klik je pada bahagian lembaga hasil dalam negeri log masuk ini. So, anda akan dibawa ke laman web rasmi MySTR. Di bahagian sini telah dinyatakan bahawa semua pemohon dikehendaki membuat pendaftaran akaun MySTR baru bagi STR 2026. Walaupun anda telah mempunyai akaun MySTR pada tahun-tahun yang sebelum ini. So, untuk yang ini anda klik je pada tutup saja. Lepas tu anda scroll ke bawah. Okey, untuk permohonan baru ini, iaitu menu khas untuk yang baru nak daftar STR sahaja. Jadi kalau anda dah dapat STR pada tahun-tahun sebelum ini, sila klik pada bahagian log masuk ini. Lepas tu dekat bahagian sini anda kena masukkan nombor kad pengenalan anda. Seterusnya anda klik je pada semak ini. Okey, sekiranya keluar status akaun pengguna belum didaftarkan, anda jangan risau, anda klik je pada bahagian daftar pengguna baru. Lepas tu sekali lagi anda kena masukkan nombor kad pengenalan anda dan anda perlu masukkan alamat email anda di sini. Sila pastikan alamat email yang anda masukkan dekat sini adalah alamat email yang aktif dan betul. Jadi sila semak dan pastikan alamat email ini adalah email yang betul. Okey? Sebabnya kalau salah, nanti link pengesahan alamat email tidak akan sampai ke alamat email anda. So, akan ada banyak masalah dekat bahagian sini kalau anda masuk email yang salah. Okey? Jadi, sila pastikan ianya betul. So, kalau dah betul, anda klik saja dekat bahagian hantar email pengesahan ini. Sila pastikan keluar status pautan pengesahan telah dihantar ke email anda. Jadi, anda akan menerima satu email pengesahan daripada pihak LHDN. So, step seterusnya, sila buka email yang anda masukkan tadi. Anda kena cari email bantuan tunai maklumat pengesahan pendaftaran. Okey, sila klik pada email ini. Lepas tu, sila klik pada bahagian sahkan akaun saya. Anda secara automatik akan dibawa ke halaman utama MySTR. Jadi dekat sini, anda kena semak nama penuh anda. Pastikan ejaan betul. Lepas tu, anda kena ciptakan frasa keselamatan. Untuk frasa keselamatan ini, anda boleh sahaja letak nama glamour anda ataupun anda boleh letak apa-apa sahaja yang anda rasa sesuai. Okey? Lepas tu, anda perlu pilih soalan keselamatan berserta dengan jawapan bagi soalan anda yang anda pilih tadi. Lepas tu, anda klik je pada teruskan ini. Dan seterusnya, ini adalah untuk soalan yang pertama. Next, anda kena pilih soalan keselamatan yang kedua. Dan anda perlu masukkan jawapan untuk soalan tersebut. Lepas tu, sila klik pada teruskan. Lepas itu, anda perlu pilih soalan keselamatan ini untuk soalan keselamatan yang ketiga. Selepas tu, anda perlu masukkan jawapan bagi soalan keselamatan yang ketiga anda. Lepas tu, anda klik pada teruskan. Seterusnya, anda perlu pilih soalan keselamatan yang keempat. Dan anda perlu masuk jawapan bagi soalan keselamatan tersebut. Lepas tu, anda klik pada teruskan. Dan akhir sekali, anda perlu pilih soalan keselamatan yang kelima. Lepas tu, anda perlu masukkan jawapan untuk soalan tersebut. Seterusnya, anda klik je pada teruskan ini. Dan di bahagian sini anda kena semak sekali lagi kata kunci keselamatan yang anda ciptakan tadi. Lepas tu anda perlu tengok dan kena semak soalan berserta jawapan keselamatan yang anda pilih tadi. Okey?
Lepas dah semak semua soalan berserta dengan jawapan anda klik je pada bahagian teruskan ini. Dan di paparan ini pula anda diminta untuk ciptakan kata laluan yang baru. So, untuk kata laluan ini, sila pastikan kata laluan yang anda ciptakan mempunyai gabungan huruf besar, huruf kecil, nombor dan juga simbol. Okey? Dan seterusnya, di bahagian kata laluan pengesahan ini, anda kena masukkan semula kata laluan yang anda ciptakan tadi. Bila dah selesai, anda klik je pada bahagian daftar akaun. Dan seterusnya, dia akan keluar status macam ini. Pendaftaran akaun anda telah berjaya. So, sila log masuk untuk meneruskannya. Ini bermaksud anda dah pun berjaya mendaftar akaun MySTR untuk tahun 2026 yang baru. Jadi, apa yang anda perlu buat adalah anda pergi semula ke Google anda. Dan kat sini sama saja stepnya. Anda type je dekat sini MySTR. Dan anda klik je pada bahagian sumbangan tunai rahmah. Dan kemudian akan keluar paparan portal STR ataupun MySTR ini. Dan kat sini anda scroll ke bawah dan sila klik pada bahagian log masuk. Seterusnya anda kena masukkan nombor kad pengenalan anda. Lepas tu anda klik pada semak. Sila masukkan kata laluan yang anda ciptakan tadi di bahagian sini. Lepas tu anda klik je pada log masuk ini. So anda dah pun berjaya log masuk. Okey, dekat paparan ini anda klik je pada bahagian 3 garis di atas ini. Di bahagian dashboard ini anda boleh tengok ada ruangan untuk jumlah yang telah bayar, jumlah bayaran keseluruhan. Lepas tu ada fungsi lain yang anda boleh tengok. Okey? So setakat ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.